Perkembangan dunia pendidikan menyebabkan perlunya bentuk pengajaran yang menarik. Sehubungan itu, Libam telah diperkenalkan. Penyataan masalah: pertama, murid penutur bukan jati tidak ada keberanian untuk menuturkan bahasa Melayu. Kedua, bentuk pengajaran lisan yang kurang menarik. Dan ketiga, tiada bahan pembelajaran kendiri yang sesuai dengan murid bagi kemahiran lisan. Sehubungan itu, inovasi Libam yang mengandungi slide interaktif dan aplikasi permainan digital telah diperkenalkan. Secara ringkasnya, inovasi Libam merujuk kepada lisan bahasa Melayu yang bertujuan memastikan elemen-elemen utama dalam pendekatan dihibur diterapkan dalam pengajaran kemahiran lisan, membantu meningkatkan keberanian murid untuk bertutur dalam bahasa Melayu, dan ketiga, mewujudkan sebuah bahan yang membentuk interaktif bagi pengajaran kemahiran lisan. Ini kerana melalui teori konstruktivisme oleh McBrien dan Bandit 1997 menekankan bahawa pengetahuan manusia dibina secara aktif oleh manusia itu sendiri, termasuklah pengetahuan dan kemahiran berbahasa. Maka pendekatan didik hibur yang mengandungi 5 elemen utama iaitu santai, seronok dan gembira, semangat ingin mencuba, kreatif dan kreatif, berani dan aktif telah diterapkan dalam pengaplikasian dan penghasilan inovasi Libam ini. Lanjutan itu, standard fokus yang ditekankan dalam inovasi ini iaitu yang pertama, standard kandungan 1.3, bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala standard pembelajaran 1.3.2 menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Kaedah penggunaan Libam dimulakan dengan penggunaan slide interaktif sewaktu sesi PDPC berlangsung, kemudian diteguhkan melalui penggunaan aplikasi permainan digital secara kendiri oleh murid. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana penggunaan slide interaktif suatu sesi PDPC berlangsung. Seinduksi dimulakan dengan nyanyian lagu oleh murid. Dalam lagu ini, guru telah mengubah lirik lagu Burung Kakak Tua dan disesuaikan dengan tema dan tajuk pengajaran. Ini kerana dua elemen utama dalam elemen didik hibur iaitu santai, seronok dan gembira telah diterapkan melalui nyanyian lagu ini. Ini juga bagi memastikan murid berani untuk mencuba menyanyi dan menuturkan bahasa Melayu. Aktiviti PDPC diteruskan lagi dengan penerapan standard kandungan dan standard pembelajaran utama iaitu murid perlu bertutur berdasarkan apa yang ditonton. Jika anda lihat daripada slide interaktif ini mengandungi gambar yang bergerak, di samping terdapatnya contoh ayat serta audio cara untuk menyebut ayat tersebut. Ini bagi membantu murid sekiranya mereka ingin mengakses secara kendiri bahan atau slide interaktif yang telah dihasilkan oleh guru. Langkah pengajaran seterusnya, guru telah melaksanakan aktiviti main peranan. Pelaksanaan main peranan ini bagi memastikan elemen berani dan aktif diterapkan sewaktu sesi PDPC berlangsung. Langkah terakhir dalam penggunaan slide interaktif Libam ini, guru akan melaksanakan aktiviti permainan bahasa. Ini bagi mewujudkan elemen kreatif dan kritis yang merupakan elemen utama dalam pendekatan didik hibur. Murid secara kritis perlu mengenal pasti kata adjektif, jarak dan cara yang terdapat dalam petikan dialog yang dibaca. Pelaksanaan permainan bahasa ini juga untuk memastikan murid benar-benar memahami perkara atau perkataan yang telah diujarkan dan digunakan dalam situasi atau contoh ayat yang sebenar. Bahkan, aktiviti yang dilaksanakan secara berkumpulan ini dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam kalangan murid bagi mendapatkan jawapan yang betul. Bukan itu sahaja, persaingan antara murid dapat ditingkatkan melalui aktiviti ini apabila mereka boleh mengetahui kedudukan mereka dalam aktiviti ini sewaktu sesi PDPC berlangsung.
Seterusnya, peneguhan kepada aktiviti-aktiviti lisan yang telah dijalankan di dalam kelas akan dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi permainan digital Libam. Murid perlu mencari perkataan-perkataan yang terdapat dalam dialog yang telah dibaca. Elemen kreatif dan kritis yang merupakan elemen utama didik hibur telah diterapkan dalam permainan atau penggunaan aplikasi permainan digital Libam ini. Aktiviti ini boleh dilaksanakan secara individu atau kumpulan. Masa yang terdapat dalam permainan ini boleh dijadikan asas persaingan antara individu atau kumpulan. Sekiranya aktiviti ini dilaksanakan secara berkumpulan, maka akan wujudlah interaksi dan komunikasi dalam kalangan murid. Berikut merupakan video pengaplikasian Libam sewaktu sesi PDPC berlangsung. Okey, baik. Bagi tepukan untuk kumpulan yang terakhir. Penggunaan aplikasi permainan digital ini telah dilaksanakan secara individu kerana kekurangan peranti dan kekangan lain. Tarik. Yes. Kesimpulannya, Libam merupakan satu set bahan pengajaran yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid melalui penerapan elemen-elemen didik hibur.